nampak Rasulullah lalu. Nabi pun lalu. Sampai depan masjid. Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Abu Hurairah jawab, Waalaikumsalam. Abu Hurairah ni dia nak tanya soalan. Sebelum dia nak buat tanya soalan, berlakon lah nak tanya tu. Baru nak berlakon. Dia baru nak tanya, Nabi kata, lapang ke? Tangan duduk sini ni. Dia kata, waktu aku tanya, baru duduk jumpa Nabi, tangan duduk sini. Faham Rasulullah SWT. Orang lain tak faham. Nak jawab apa tuan? Lapang, ya Rasulullah. Nabi kata, jom pergi rumah. Hak tu dia tunggu pun. Honor lah. Nabi kata, jom pergi rumah. Allahu Akbar. Pergi rumah. Sampai rumah, Nabi pun masuk, panggil Abu Hurairah masuk. Dia tanya, ada apa di rumah? Tanya isteri. Satu riwayat kata, ada semangkuk susu di rumah Nabi. Semangkuk bukan sebelanga. Semangkuk. Ada riwayat kata, waktu Nabi duduk tunggu dengan Abu Hurairah duduk sembang dalam rumah tu, orang mai betul-betul ketuk pintu, ya Rasulullah, hadiah kepada kamu semangkuk susu. Abu Hurairah pun tengok semangkuk. Kalau aku dengan Rasulullah, insya-Allah kenyang, cukup. Alhamdulillah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Wahai Abu Hurairah, panggil semua kawan-kawan kamu di Masjid An-Nabawi. Nak empas pintu ke tak empas pintu tuan? Tak makan daripada kemarin lagi. Dah tunggu Umar tak faham, tunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar tak faham, tengok Nabi faham. Dah faham, dapat susu semangkuk je. Dah dapat susu semangkuk, Nabi suruh pergi panggil semua. Lagu nak pi tak pi lah ni kawan ni. No? Hai, nak bebai nak bebai tak bebai, arahan Rasulullah wajib diikuti. Kata Abu Hurairah, dia sebutlah hati dia. Ini arahan Nabi. Kalau nak ikut makanan ni, untuk kami dua orang pun belum tentu kenyang. Susu. Semangkuk. Dia pun pergi, tak tahulah hentak kaki ke apa ke kan. Semua ahli sufah, berapa puluh orang, semua mai. Dah mai semua masuk dalam rumah Nabi yang kecil tak saat ni. Nabi pun kata, Abu Hurairah, ingat kau nak suruh minum? Persilakan mereka untuk minum. Dua kali lagu duk geram, duk pegang mangkuk tu kan.